Super smart gila. Nampak macam jam kan? Tapi yang ni sebenarnya Bluetooth speaker. Korang boleh connect terus dekat smartphone. Dekat bahagian atas dia ni banyak setting speaker dia ni. Kalau tengok display dia ni memang lawa. Boleh jadi jam dan korang boleh guna untuk dengar lagu sekali. Bahagian bawah dia ni boleh tarik macam ni. Boleh jadikan stand smartphone korang. Kalau guna untuk tengok movie memang syok macam ni. Dia punya stand ni built-in bahagian dalam. Macam laci je. Bila nak guna tarik macam ni. Dekat bahagian tepi dia ada port untuk cucuk AUX. Boleh masukkan SD card. Dan bahagian sini untuk cas. Yang ni portable punya. Dia pakai bateri. Mudah untuk korang bawa mana-mana. Bahagian depan jam. Bahagian belakang dia punya speaker. Ada dua. Kiri kanan. Untuk dengar lagu memang syok. Dia punya display ni korang boleh adjust dia punya brightness. Kalau tak nak terlampau terang, nak jadikan lampu tidur, boleh adjust dekat sini. Dan dia ada display untuk bateri, berapa banyak bateri yang tinggal. Korang boleh connect dekat handphone guna Bluetooth. Tak perlu pakai wire. Saiz dia kecil dan compact. Untuk bawa mana-mana pun syok ni. Kalau korang tengah cari speaker yang boleh guna sekali jadikan jam, korang boleh check speaker yang ni. Design dia ni memang smart.